Dan saya sebut benda ni, Syaril, dalam konteks kenyataan panas keluar pada hari ni. Kenyataan panas keluar pada hari ni. Dan kita sahkan ni memang kenyataan betul sebab kita tak nak fake news pula. 6 hari bulan. Kenyataan daripada Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, iaitu Presiden UMNO, ya. Kenyataan media, UMNO buka pintu penyatuan tanpa syarat. Dahsyat. Wow. Okey, bla bla bla. Perenggan ketiga. Atas semangat tersebut. Semangat itu adalah semangat kebersamaan, semangat keberkatan bulan Ramadan ini, melihat umat Islam yang bermuhasabah. UMNO membuka pintu rumah bangsa ini seluas-luasnya kepada mana-mana bekas ahli yang pernah dipecat, digantung keahliannya untuk kembali, atau mana-mana individu yang mahu bersama dengan perjuangan ini untuk menyertai UMNO. Macam mana? Ya, so bagi Datuk Seri Hamzah ni, dia Susah untuk Hamzah. membuka ruang kepada Datuk Seri Hamzah untuk kembali kepada UMNO. So saya nampak ini satu langkah taktikal daripada Datuk Zahid. Dia dengar okey, Hamzah mungkin nak tubuh parti baru, tak payah. Sebab semalam saya rasa, kalau tak silap saya, semalam ada juga satu jawatan kuasa yang telah ditubuhkan untuk membincangkan isu-isu yang ada kaitan dengan masa depan orang Melayu dan juga Bumiputera. Dan nampak UMNO ada, PKR ada, PAS ada, Amanah ada. So ini merentasi parti politik. Ini gerakan UMNO lah untuk melihat, untuk meletakkan parti tersebut sebagai the unifier of the Malays. Sebagai satu parti yang boleh mewujudkan satu grand Malay coalition yang kita sebutkan tadi. Tapi dia cerdik, dia kata okey, kita jemput PKR, kita jemput Amanah, kita jemput PAS, bersatu tak adalah, ada NGO-NGO lain. Dan selepas itu, selepas malam, hari ini pula keluar kenyataan bahawa okey, itu adalah kerangka untuk kita membincangkan isu Melayu. Tetapi kalau nak jadi ahli UMNO pun So bolehlah start draft. Mobil saya nak tengok draft tu, surat tu.